Earphone sukan daripada Paul VCDG kali ni, kalis air dia bukan setakat kena hujan je, tapi korang siap boleh bawa pergi berenang. So yang ni adalah Paul VCDG X9 Bone Conduction Swimming Headphone. Dalam box korang akan dapat satu headphone yang macam ni, user manual dan juga warranty card, dan satu charging cable. Nak on dia senang je, korang just tekan dan hold je button yang dekat tengah ni. Untuk control volume, korang tekan je button plus dan juga button tolak ni. Untuk pergi ke next song, korang boleh tekan dan hold button plus ni. Manakala untuk pergi ke previous song, korang boleh tekan dan hold button tolak ni. Earphone juga dia ada dua mod Bluetooth dan juga mod memory. So kalau korang yang tak nak bawa phone semasa jogging tapi nak dengar lagu tu, korang boleh pakai yang memory mode. Korang isi je semua lagu favourite korang dalam ni, pakai kabel yang dia bagi ni. Tapi kena cucuk dekat PC ataupun laptop lah untuk transfer lagu. Untuk tukar mod tu, korang tekan je button power ni 3 kali. 1, 2, 3 macam tu, nanti dia akan tukar lah antara mod memory dan juga mod Bluetooth. Dia punya level waterproof IPX8. So macam yang korang tengok dekat awal video tadi, korang boleh pakai earphone ni sambil berenang. Dari segi design dia memang cantik dan nice lah. Korang tengok pun dia punya design dia pun memang fleksibel lah ni. So kalau pakai tu memang rasa selesa. Dengan design open ear macam ni, so bila korang pakai tu memang korang boleh dengar bunyi persekitaran lah. Tak adalah bunyi dia tu kedap sangat. Sekali cas penuh, bateri dia boleh bertahan sehingga 8 ke 10 jam. Memang sesuai untuk aktiviti outdoor, tak perlu risau pasal bateri. So kalau korang berminat untuk dapatkan earphone ni, link ada disediakan.